Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan bandingkan pemberian Tuhan kepada orang lain, kepada diri kita. Yang mana hakikatnya semua pemberian Tuhan penuh belaka. 24 jam hari ni Tuhan beri kepada anak. Ni 24 jam juga. Cuma dalam 24 jam pemberian anak lagu ni. Pemberian orang lain lagu ni. Maka jangan bandingkan pemberian Tuhan. Tidak ada adab kita. Tuhan beri sesuatu, kita banding-banding dengan orang sebelah kita. Patut kita bersyukur, terima kasih kerana Tuhan memberi kita nyawa, boleh berjalan, boleh minum, boleh menyawa, boleh hidup pada malam ni. Nah, pemberian tu macam-macam. Tuhan nak tunjuk dia tu maha hebat, dia beri macam-macam. Berbeliau manusia hidup sekarang, semua dapat rezeki masing-masing. Setiap orang beramal untuk sampai kepada Tuhan menurut kerangka dia. Dia siapa? Dia cikgu, siapa melalui cikgu. Dia tukang masak, jangan nak jadi tok guru pula. Dia tukang masak, jadi tukang masak lah. Tapi siapa ke Tuhan juga. Jangan duk deki dengan rezeki masing-masing.